Alright. Right now it's 7:45 in the morning. Kita sedang recharge the energy. You can see some. Kita tengah charge kereta around 117 kilowatt with a 43 minutes to full tank. Today the plan we're going to Malacca. Woohoo! Woohoo! Kita akan tidur di Park Royal Malacca. Woohoo! Kita akan tidur di sana. But before that, kita akan pergi Alfa Mosa. Zoo Alfa Mosa. Iya ke? Zoo. Tak tahulah. Aku lahir je Melaka. Safari. Kita tunggu dalam 40 minit. Dan kita gerak ke R&R Seremban. Kita akan meeting yang lain-lain kat sana. See ya. Dah 100. Jom kita gerak. Tiuk, jangan fikir bukan. So we have another 49 minutes untuk sampai ke R&R Seremban. Oh, saya tukar. Saya bukan ada warna yang macam warna oren ke? Mana? Mana? Dah sampai R&R. Morning. Ini kembar dia. Rambut sama. Kayu hodok. Dia cantik ke hodok? Cantik kan? Apalah kalian. Mana lagi hari ni kalian? Melaka. Ada apa kat Melaka? Ada swimming pool. Ada swimming pool? Tak ada. Ya? Ada apa kat Melaka? Ada animal lah? Ada animal lah? Tak ada animal. Ada animal elephant. Gajah berenang. Ada gajah berenang? Ya, nak tengok gajah berenang? Okey dah. Later kita sambung. Alah. Tapi sini tak ada main. Bersama kita berjuang. Okay. Ready? Ke kedai tengok cincin. Kakak happy tak? Happy? Kalau happy pergi hotel dengan Betul tak tengok ni? Kejap lagi kawan Papa Adri dia turunkan. Hello? Aseng. Landing kapal terbang itu Aseng. Landing. Ya, parking menghadap sini ya. Kapal terbang ada landing. Dah ready nak tengok? Nak. Betul? Okay, pejam mata. 10 9 8 Kalian pejam Jom. mata. 6 5 4 3 2 1. Tada. Wow. Kapal terbang. Kapal terbang dah landing. Busanya. Nak naik? Tu ada air. Ada air pancut? Ya.
cari parking hasil, nak masuk hasil, kena sediakan QR. Now ialah preparation untuk yang ada anak. Kena pakai baju hujan. Terbalik. Macam biasa, Khalia always terbalik. Ada parrot. Parrot. So kita nak pergi mana satu dulu? Kita dekat entrance. Lepas tu kita masuk ke mana dulu? Masuk je lah. Crocodile Kingdom. Crocodile. Jalan dalam ni. Berat. Oh, banyak jumpa abang-abang buaya tadi. Dangerous. Crocodile, no swimming. Alah, jalan je. Banyaknya buaya. Saya sayang awak seorang saja. Beratur. Patah balik. Ada? Tak boleh bawa Kita masuk. Okay, saya tengok gajah. Gajah berenang macam tu, guys. Tantoan. Gajah pun boleh terapung. Backflip. Dia megah. Ini terlebih excited ya. Mama bangun lah. Kita akan naik truck. Kita tukar plan. Kita ke show dulu, baru kita pergi main benda ni. Hujan lebat ya. But what to do? Life must go on. Seram. Black Swan. What's up? Kuda. Adik takut kuda. Bye. What the hell is that? Capybara. Itu. So, ang.
Kita akan gerak ke show yang kedua. Asian small flower otter. From all over the world, there are 13 species. So in Malaysia, 4 species only. There is a species of Asian bobcat ataupun haiwan ini dipanggil binturong. Can be found in Southeast Asia. Warna ciki ini berasal daripada Malaysia. Belum ditemukan lagi. Sebab itu populasi pun tak tahu. Spesies reptilia. Okey. Amerika Selatan, terutama daripada negara Mexico dan juga Brazil. Okey, itu pun no problem lah. Okey, Rhino Burmese python. Okey, all the way from Myanmar. The lizard family, that is the largest one. Untuk green iguana adalah tergolong. Okey dah. Ladies and gentlemen, this is Rambo. Dipanggil kucing domestik. Okey. So, kucing yang domestik yang pertama, Puma. Pantas. Yalah, kata hujan. Bring it out, cat. Jaguar. Alright, yang Asia berbeza. Sekali lagi, Jaguar. Ready? Ready to go. Oh, nampak mudah ya. Ada lagi? Okey, boleh tu hujan ni. This time, our panther will try to manjat. Okay, whenever panthers are ready, 1, 2, go! That's the right, everyone. Alright. Okay. Yeah. Kucing hilang tikus keluar lah. Dipanggil tikus albino. Ada badan dia berwarna putih, mata dia berwarna merah. Gaduh ke? Cepat hujan katanya. Okey, macam chicken. Landak Raya, Malayan porcupine. Okay, Malayan porcupine can be found in Asia, Malaysia, Thailand, Sumatra, Indonesia, and also in Singapore. Christmas time coming, kan? Okay, ini rusa timur ya. Dia baru lepas. Dikategorikan sebagai lembu liar. Kenapa kerbau menjadi lembu liar? Itu dalam cerita asal. In the wild, in the jungle ya. Halo. Makcik na. Kuat eh. Cakap hai, saya Elia. Hai, ini saya Elia. Elia sudah sini. Saya tengok raja. Elia tengok kot. Alright, okay. Bye bye. Kita tengok burung. Jom. Masih hujan. Jom balik. Inilah perasaan pergi zoo dengan budak-budak kecil eh. Seorang melalak, seorang nak itu, seorang nak ini. Ini sampai besok tak habis kan? Okey.
India yang berasal daripada berbagai negara. Burung yang mau berasal daripada Australia. Ni bong tebal. Bye. Bye bye. Dia berasal daripada Indonesia. Jadi haiwan hidup. Dia makan tumbuhan. Ada nama apa dia? Yang warna putih, lili yang warna coklat. Stacy punya pikir mengapa harus aku. Sayuran dan juga makan rumput. Hari kita lagi dimakan buah tebingkai. Wow, show. Dia record ke? Wow! 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 Hey. Papa Zola. Ih, ada iklan Momo. I like the movie. So kita on dulu pergi Kereta. dinner. Tadi ada orang tidur. Kenapa? Tidur lama. Ajak jalan-jalan tak bangun. Yang apa nak jalan pukul 6.30? Tak nak bersin? Nak record. Apa makin lama makin ke atas ni? Tak perlu lah. Bersalah salah. Ada apa? Udon. Udon. Sedap juga kan pelan-pelan. Bilik tak sejual dua isi. Apa? Buka lah. Ui, massage. Oi, baju. Ini aku tahu mama beli. Stokir. Ni Elia punya. Bersih. Dapat seluar. Ni Elia punya, tak buka lagi.
ke? So, kita nak pergi breakfast. Malam apa jadi malam tadi? Kita terus Itu. sebab penat. Hey, wah. Aduh, lagu dia. Okey lah. Ni sini. Cakap hai. Anak kawan lah. Sebabkan dah habis breakfast, kita kacau budak-budak tu mandi jap. This is my second time coming here. Sebab aku dapat some privilege for one night stay kat sini. Due to what I did to this company lah. Dia bagi some token of appreciations For me to spend with my family. during December. So macam vacations lah. So alang-alang tu aku ajak in-law aku hang out sekali kat sini. But they pay their own. Cuma in-law lah. In-law kita tolong bayarkan. Mak mertua kita tolong bayarkan. Yang lain sendirian berhad lah ni. Oh, kat sini untuk kids dia ada ni. Dia ada chop. So dapat kumpul chop, boleh dapat cookies or ice cream. Ada Manchester. Dia Manchester Syam? Manchester Syam? Aku tak pandai sangat Manchester. Tapi buat nak kalahkan kau boleh lah. Okay, sebenarnya budak yang kena ambil chop. Tapi disebabkan bapak dia over. Kita adalah kids play room. Hi guys. Hi YouTube. Welcome to my guys. Tadi nak mandi lah. Nak mandi dah. Swimming dah. Kakak mana kakak dia? Dah kumpul. Sorry. Nama siapa? What is your name? What is your name? Mama Amal Irfan. Mama Ahmad Irfan. How old are you? 8 tahun. 8 years old. Dah masuk 9 years old. 9 years old will be standard 3. Yeah. Nice, right? Okay dah. Say bye-bye. 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 Barat. Day 2 in Park Royal Alpha Musa. Kita tunggu pukul 10 dia punya Untuk main. full launch ni buka. But at the same time the kids main pool, swimming pool. Kejap lagi. Apa?
on the way mana? On the way ke Port Dickson. Yes. Ya? On the way mana ya? Port Dickson. Tak tahu. Mama papa kat depan. Ready?